Jom teman saya buat daging dan hati goreng kunyit daging korban. Mula-mula sahih dan bersihkan hati lembu dulu. Hati lembu tu kena potong besar macam ni. Sebabnya bila dia masuk, dia jadi kecuk. Itu saya lupa nak rakam. Ni saya masuk tepung gandum. Lepas tu gaus sebati. Saya buat gini nak hilangkan hanya hati lembu tu. Perap selama 30 minit. Seterusnya masukkan air masak secukupnya dan bahan rebusan. Rebus sampai mendidih. Fungsi saya masuk bahan rebusan tu, saya nak kurangkan bau hanya daging dan hati lembu tu. Kalau si awak tak si bubuh bahan rebusan pun tak apa tu atas awak. Bila air dah mendidih, masukkan daging. Rebus selama 30 minit. Api sederhana. Selepas 30 minit, masukkan hati lembu pula. Rebus selama 5 minit. Api sederhana. Selepas 5 minit, toskan daging dan hati lembu tu. Bahan rebusan tu ketepikan lah, tak siok tu. Lepas tu masuk dalam mangkuk. Masukkan garam kunyit ke dalam mangkuk dan gaus sebati. Goreng hati dan daging lembu tu sampai masak. Minyak tu setara tu je lah. Bila nampak dah masak, masukkan bawang putih yang sudah diketuk. Kacau sebati sampai nampak bawang putih tu nampak kekuningan. Bila bawang putih dah kekuningan, masukkan garam dan gula secukupnya. Kacau biar sebati. Bila garam dan gula sebati, masukkan bawang holland dan lada merah besar. Kacau sebati sampai layu. Okey, siap daging dan hati goreng kunyit daging korban siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.